Korang mungkin tak percaya, belum masuk rumah, area luar ni banyak juga defeknya. Okay, first kali kat sini, kat kapos ni ada stiker merah ni, pohon luar. Korang boleh dengar garbage house. Kita tengok dekat dia punya lock ni, dia damage lah. Dia punya pemegang tak ada untuk kita lock je tu. Lepas tu dia punya ni pun dah hanam lah. Kat garbage house pun ada hollow juga sikit. Lepas tu ada tile chip. Lepas tu ada grouting sikit lah. Kat stiker kuning ni, kat bawah ni dia ada grouting sikit. Area TNB compartment. Stiker biru ni untuk crack. Yang tu finishing lah, pink. Grout dia uneven. Okay, kalau korang boleh tengok kat sini lah. Kat sini full, sampai sini dia kurang, full balik. Okay, ni dia watermark. Contact Defect Pro, kami sedia bantu cek rumah anda.